Orang-orang Shah Alam ada yang tengah mencari rumah pertama. Kat belakang abang ni ada satu rumah dekat Seksyen 7 Shah Alam. Rumah ni memang perbaloi lah kalau korang beli sebagai untuk korang duduk sendiri ataupun korang nak beli untuk investment. Sebab apa abang cakap dia berbaloi? Korang tengok ni depan. Yang tu sana belakang padang ni, tu stesen LRT 3. Walking distance saja. Sebelah ni ada medan selera, ada petapak pasar malam. Sebelah tu, lepas tu ada dewan, ada sekolah rendah, sekolah serai, sekolah rendah agama. Jom, rumah ni tingkat 2. Kita naik atas tengok apa dia. Rumah dia, ni rumah dia. Rumah dia kat tingkat 2. Kena naik tangga lah. Dia bukan, orang cakap apa, bukan ada lift sebab rumah kos rendah. Harga pun RM220,000 negotiable. Yang ni whatever yang korang tengok ni, sofa apa semua, gunakan Lego sekali lah. Rumah ni nak dia punya saiz 650 kaki persegi, ada 3 bilik, 2 tandas. Tandas tu satu buang air, satu tempat mandi. Macam ni ruang tamu dia, dengan sini ruang makan. And then ni bilik pertama dia. Bilik pertama ada tingkap. Ini dapur kat bahagian sini. Ni peti ais akan bagi, mesin basuh dapat. Kemudian ni bilik kedua. Ni bilik ketiga. Dan ini tandas dia lah. Ni ada yard sikit. Ni tandas tempat buang. Ni tempat mandi. Okey, sekiranya korang berminat dengan rumah ni, korang boleh kontak abang, link dekat bio, atau korang just drop komen saja. See you, bye bye, ciao ciao.